Yang demikian adalah karena Nabi SAW melarang daripada menolak dua keadaan yang tidak disukai, lapar dan buang air. Pakal lagi yang standar ji. Ya, pakal standar ji ni pegahnya le Imam Ghazali entna kadar ji tenggang waktu antara azan dengan kamal. Menurut pegah le Imam Ghazali itu buno ent kadar ja uisi ya qada hajat urang yang qada hajat ataupun ent kadar gepaju makanan le urang yang semaju. Pakal lagi yang ukuran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menolak dua keadaan yang tidak disukai. Loh. Dia kah nak galak dia tengok. Lapar. Memang baju boleh. Sebab meu dia ni bergen. Jadi ana mohobah bergen ka ke jamaah sembahyang itu dapat bergen roh. Pada bergi bergen. Menanjit buang air. Maka hasil dia beran-beran dia. Air dah gantung air dah gantung jangan menyuruh dengan mendahulukan makan malam daripada salat isya. Kada ke tengok. Baiklah sembahyang isya. Jabat sati dewan tu. Tak ada ke? Apa je boleh. Baiklah sembahyang isya. Karena mencari keselesaian hati daripada gangguan. Berberes hati kita dari mengganggu ibu. Hebat dah putun bat dah putun ni. Di mumpi baca ayat dengan kan baca kulhu inna ataina kan. Baca surah Ar-Rahman. Yang kita mah ngawadhuha alam. Ibu kalau lagi musabakah yang sang ati panggung. Ati pentas sang di lagi musabakah di padang. Dia kena imum. Ini kita ingat kamu nak sakit. Maka pun perasaan cit di ulang imum.